Tak ada pintu punya. Kau bayang kan, putu-putu yang lain tu pun kalau makan panas-panas sedap kan. Apa yang bakar ikan keli? Tengah fikir lagi nak balik ke nak stay. Assalamualaikum. Hi guys. Breakfast dulu. Bangun-bangun tiba-tiba rasa nak pergi Ipoh lah. Sekarang pukul 10 Kau apa sekarang? Bukan pukul 10. 11:30 pagi. Kita cari pot lunch nanti. Jadi sampai Ipoh tak tahu nak buat apa lah ke apa ke. Projek ke tengah jalan nanti baru fikir lah. Ni pun tak tahu sampai pukul berapa. Jom. Dia kat tadi dah terlajak ke depan sana. Tak perasan tadi. Dia dah sampai dekat kedai makan dekat Sri Mualim, Tanjung Malim. Jom turun. Design dia bersambung kali. Ada meja makan kat belah dalam. Tengok sebelah luar. Siapa nak bersila boleh duduk dalam. Nak terlentang boleh. Apa yang bakar ikan keli? Cencaru, sibuk sedut, kari kambing, daging kicap terung, kailan. Panjang ayam kicap, sayur labu. Siap tulis harga lagi sorry. Tinggal pilih je nak makan apa. Sup ayam bawal emas, ikan bawal, ikan cenaha, masak lemak, keli, gulai telur itik, talapia belada, kerisi belada. Okey, terima kasih. Macam biasa, yang penting harga diterbalikkan lah. Kalau ditunjuk harga nanti pensan. Belum siap makan, tercekik tengah makan. Bukan. Sekejap. Makan-makan. Ni kita ambil keli. Keli bakar. Siram dulu dia punya air asam. Kepek kentang. Ulam apa ni? Kerabu kerang bukan lah. Ingat kerang tadi. Ni dia punya kerisik je apa? Kerabu. Kerabu pucuk paku. Ambil sayur labu dengan teh ais. Awak nampak saya ke kalau saya letak kat situ? Sebenarnya dalam perjalanan pergi ke Ipoh, singgah sini makan. Sedap mudah kan, nak bawa anak pun senang. Anak nak lari je apa, keluar je tempat ni. Tempat yang nak viral beri, orang dah tahu dah. Nak cari makanan kampung, datang kat sini. Dia terbalik kau. Korang dah masuk dekat dalam ni dalam nasi dah. Malah nak edit part tu Dah selesai makan dah. Tiba-tiba otak ni rasa macam pergi ke Kuala Kangsar, tempat shoot video apa ni, zombie kampung pisang tu. Warung Pak Jambit sana tu. Jom. Bila nampak batu-batu, bukit-bukit yang ditarah macam tu, kita dah sampai Ipoh dah tu. Patutnya kita akan sampai dah Ipoh ni macam tu. Tapi sebabkan niat kita nak pergi shoot video dekat Kampung Pisang, so kita akan melepasi tol Ipoh dululah. Kita tak masuk tol Ipoh dulu. Kita pergi ke arah Kuala Kangsar dulu. Nanti kita pergi ke Ipoh pula. Okey? Bila dah sampai sini, semua orang akan berhati-hati sebab takut terlepas simpang Ipoh ni. Nanti kena pusing ke Kuala Kangsar sana. Lagi sejam lagi tambah. Ini nasib baik trafik macam okey lah minggu ni. Terowong Menora.
Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke Kuala Kangsar. Tadi map tu dia tunjuk aku dekat tu. Dekat Menara Jam tengah tu. Jadi aku duk fikir-fikir, aku pusing sana tadi. Aku patah balik. Ni tengok kat sini. Apa yang ada. Saya cross ikut jambatan ni. Senang kan? Ramainya orang makan kat sini. Sungai Kangsar. Oh, boleh naik bot dah sana. Tengok apa dia. Cendol. ABC ais jagung. Laksa. Nasi ayam. Nasi ayam, laksa, sarang. Nasi goreng. Laksa. Air. Sup-sup. Sana ada ni ya. Craft tangan. Tu dia. Beli apa? 188. Ni 89. Masih budak. Kalau ke Kuala Kangsar kena beli ni labu sayur. Labu sayur. Pusing-pusing. Golok Kuala katanya. Golok Kuala Tu dia. Tengok ni So, siapa minat pisau ni memang seronok lah membeli. Biasa orang lelaki lah suka buat kerja-kerja. Oh. Sarung bantal jahit sendiri lah. Cepuk kepala, batu seremban. Oh. Si ada dia punya ni lagi. Cantik. So sini ada songkok. Songkok warisan. Jom kita jalan lagi kat dalam. Racing. Pakai baju JDT. Seronok pula jalan-jalan macam ni. Pekan ni tak adalah sibuk pun. Jalan sampai sana lah. Cak Street lah. Bandar Diraja. Memory Lane, Kuala Kangsar. Jadi kita masuk, kita terus lagi ke sana. Ni dia buat cantik kan. Jadi aku nak ambil gambar lah sekejap. Cantik kan? Tadi lah aku duduk sana tadi. Belakang kecil tu. Aku sini. Tu aku parking kat belah sana. Kalau tak kena ke sana kan. Pusing balik sana kan. Bandar Diraja, Kuala Kangsar. Jom. Kita ambil gambar kat sini. Tenang je. Malam ada night market ke kat sini. Lampu-lampu cantik. Tengok lukisan tu. Seni tekad seni sulam atau bersuji merupakan tenaga mengait benang emas. Yang lazimnya sejenis baldu. Bolehlah nak cuba apam Kuala. Kalau nak cuba apam Kuala, kita tunggu lagi 15 minit. 15 minit? Apam Kuala lagi 15 minit. Ingat kata tadi ni apamnya. Ya. Ini putu perak. Bolehlah cuba juga putu perak ni. Sudahnya. Patutlah ingatkan apamnya menyerupai putu.
Tapi tak apalah. Tanya adik tu tadi, dia kata dekat Sungai Perak kot kak. Tapi tak tahu pasti kat mana. Sudah. Tak apalah. Tak payahlah kita pergi zombie-zombie tu. Kita explore je kat sini ada apa Ni perangkap-perangkap anak-anak. Oh, kat sini dia sebut juga. Boleh tengok juga kampung pisang tu. Dari Lembah Istana ke Jabatan Dah sampai dah kita. Kanak-kanak kampung pisang. Ha, dengar. Beria dan Istana Skandaria. Lokasi kampung pisang katanya. Ambil gambar satu. Dari Lembah Istana ke Jabatan Sukan Berjalin. Dari Lembah Istana Dengar. ke Jabatan Sukan Berjalin. Kanak-kanak RM5, dewasa RM10. Kita boleh melihat Rumah Tuan 5, lokasi zombie kampung pisang, Masjid Beria dan Istana Skandaria. Dengar tu. Ni, dewasa RM10, kanak-kanak RM5. Oh, naik bot tu. Jadi kalau korang merancang nak ke Kuala Kangsar, selain daripada beli labu sayung, korang bolehlah naik bot ni. Nampak? Bersama zombie kampung pisang. Cantik tempat ni. Cantik Tadi nampak kereta peronda, dia macam bendera terbelit kan. Dia check lah satu-satu. Dia betulkan balik. Waktu lepas pada tol tadi lah. Mancing kot Waktu macam mancing. Jom. Kita pergi ke arah tempat parking tadi. Ramai orang duk jual-jual macam ni je dah kat sini. Runcit-runcit macam ni. Situ runcit macam tu. Ni dessert tiramisu kot. Sebelah ni ada taman mainan anak-anak. Hotel Char Kway Teow. Ada pun goreng juga punya sini. Mi goreng. Jual air. Okey lah. Malah nak tunggu apam Perak tadi. Apam Kuala Kangsar tadi. Fry putu Perak. Dia macam putu-putu yang lain tu pun. Kalau makan panas-panas sedap kan. Ni sejuk dia keras lah. Okay, tak apalah, settle lah. Kita setakat nak tengok-tengok macam tu je. Okay, kita dah tengok Kuala Kangsar. Sekarang ni sebenarnya kita dah tengah-tengah ni. Kuala Kangsar nak pergi Pening sejam lebih je. Nak patah balik ke Ipoh dalam 44 minit je tengok map tadi. Tapi tak apa. Kali ni kita tetap perjalanan kita akan pergi ke Ipoh. Memang niat kita nak pergi Ipoh sebenarnya. Tiba-tiba terlepas ke Kuala Kangsar. Jom pergi Ipoh. Bye-bye Kuala Kangsar. Jumpa lagi. Dah sampai Ipoh. Kita dah sampai Ipoh. Mat Ramen Bar. Halal ke? Sampai Ipoh. Kita dah sampai. Mana kamera pergi sampai Ipoh? Kita kat Plan B. Plan B. Biasa orang ambil gambar kat sini. Hari nak hujan. Kita kena cepat. Hotel Sekeping Kong Heng. Hotel Sekeping Kong Heng. Ada ke? Tempat boleh letak buat nyamuk. Handle with care. Passport. Earrings. Sebelum tu pernah makan kat sini. Berapa kali dah makan sini? Kalau turun aku mesti datang singgah ni. Okay. Dia punya market sekarang dah sampai kat lorong sini dah. Dia pakai inai. Cantik kan? Estetik Dia punya ni kat atas ni. Yang tu phone case comel. Dalam gambar video kat sini. Alamak. Kong Heng Square. Okay. Nama dia Sekeping Kok Heng. Sekeping Kok Heng. Rupanya hotel dekat sini. Dia punya reception
Receptionist kat sini. Aduh, tetamu nak check in. Cantik ya? Kuat dia anginnya. Ni ada lawatan sekolah. Siapa ni? Ramai budak-budak sekolah ni. Oh iyalah. Daripada mana dia orang muncul ni? Okay. Oh. Kopi lepak kat lorong-lorong ni. Cantik juga dia macam ni. Kan? Santai kan? Cuma kita tengok lorong-lorong belakang ni apa ada. Mac 2.10. Ada yang satu RM4. Okay. White coffee. Besarnya white coffee kat sini. Wah. Okay, jom. Galeri Warisai ni dekat Old Town. Tanya berapa harga seluar tadi? RM55. Apa tu? Habislah kena ganyang. Tema Wonderland. Roti pelangi. Tak, singkat je pergi. Sampai, terus pergi sini, tempat tarikan orang. Lepas tu sekarang aku tengah fikir, nak balik KL ke nak stay? Fikir dulu. Cantik juga habis tadi. Ambil gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih kat sini ni. Tempat tadi ni. Pekan Lama. Nasi putih, udang salted. Mana ada apa lagi? Dekat Book Accessory. Oh, dataran mana tu? Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Pengantin baru. Payung tak bawa. Dah. Nak tengok juga apa benda ada kat sini. Dah lalang tu. Stop. Hello. Awak buat apa kat tengah ni? Seni artisan. Oh, okey. Macam jual craft lah. Jom tengok. Okey. Seni market nama dia. Okey. Semua kat dalam ni. Okey. Baik. Ini Kak Bobol. Ni apa laksa? Kebaya dalam tu. Okey. Menarik. Ingatkan kopi tadi. Kopi berapanya? Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Oh, ni baru. Macam-macam. Macam-macam. Macam kat depan. Tengok gambar kat sini. Okey. So apa yang ada lagi kat atas ni? Okey. Alright. Masjid tu dengan ni hari-hari biasa je ke buka ke malam ke apa? Tak ada orang buka pun. Ke hari kerja juga ni. Entah. Ini berdekatan jugalah dengan KTM tu. Penat.
Kau naik kereta api TS ke? Dekat je kat sini, lorong ni. Naik Grab, meleha-leha je. Sampai. Oh. Bulatan ni tulis Ipoh. Ipoh. Jejak warisan Ipoh. Heritage. Sana KTM Ipoh kan? Stesen kereta api Ipoh. Supply. Sana tadi kita ambil gambar sini. Sini lorong Panglima Ipoh. Tajuk Lestari Alami. Arca dinding, kimpalan besi. So, yeah. Menarik kat sini. Sangat-sangat menarik. Nampak satu hotel tepi ni. Warna biru tulisan hotel je. Hotel apa tak tahu. Pusing-pusing kat itu je. Masjid tu. Kat sini. Ada bilik dia. Bilik. Lepas tu check in sendiri. Bangunan lama. Minum-minum dah. Sekejap. Ramai. Okay. So, dengan panas ni. Kita balik. Tak rata. Okey. Sebab dia ada batu-batu tepi ni, dekat tepi dinding ni. So bila duduk, cik baik tak ke belakang lagi. Budak-budak ni mula nak balik ni kurang lah sikit kot. Meriah tak tahu berapa bas tu. 2 bas ada kat ni. Laku keras berniaga hari ni. Budak-budak ni sukalah main gunting ke, sandwich pelangi ke. Kopi pun dia beli tadi budak-budak ni. Sampai dia fikir nak beli apa Jalan-jalan kat dengar ada orang borak kan. Siapa tu? 7 minit lagi. Siap dia kata. Ambil ais coklat je. Tengah fikir lagi nak balik ke nak stay. Kita pergi makan dekat Nias. Ini dah masanya kita pergi. Tengok ramai orang tak. Kalau ramai pun layan je dah sekejap. So lepas makan malam kita gerak balik lah. Let's go. Tutup dah. Niaga kat sini. Oh. Parking betul-betul kat sini ada depannya. Dekat tepi Mat Ramen Bar ni. Itu night market. Dia siapa tu? Uptown Ipoh. Sampai. Sampai. Jomlah kita tengok apa benda yang ada kat dalam ni. Kedai jual-jual barang macam ni. Accessories, handphone, keychain, magnet, bag, tudung, makan-makan, nasi Arab, pension. Ni je baju lah.
tempat kakak. Order and pay here. Oh, okay. So, beratus sini. Beratus lah. Okay. Ni kita cuba yang ni pula. Ni dah pernah makan. Nasi kaumar dah pernah makan. So, dia ni. Okay. See. So, okay lah. Dia ada buzzer ni. So, senang nak tunggu. Nanti datang ambil kat sini. So, pick up dia. Kat sini. Bagi rasa pisang ni. Sedap lah juga. Boleh lah. Satu paket RM5. Dia ada kedai dia kat belakang ni. Tapi dia ronda lah. Ronda jual. Rasa macam cepat sikit je tadi. Orang dah beratur. Ramai dah. Tapi okey dah. Cepat je rasanya. Kita ambil lutet. Daging tambah nasi. Jom makan. Bismillah. Lapar nasi. Daging ni lembut tak? Okey tak? Okey. Alright. Boleh? Good. Kita beli tua kan dah sejuk kan. Ni kira makan kat sini. Sedap kalau makan panas-panas lagi apa nak? Ramai persoalkan harga. Tapi sekarang ni bukan pasal harga. Nak makan. Tak nak, sudah. Tak payah, makan benda lain. Dia punya sos rasa macam sama je dengan sos kaumok. Daging bakar tu. Okey. Dah siap makan, baru boleh jalan balik. Basking ke malam. Basking tu banyak lagi. Celup tepung, dessert, jelly cup, asam boy, char kway teow, nasi goreng, Korean ball. Banyak lah. Ini makanan-makanan daripada anak, mak, bak, atuk, nenek semua boleh makan kat sini. Oh, pun ada kat sini. Wah, nanti cuti sekolah ni penuh lah ni kat sini. Ni kalau bawa anak tak ada balik ni. Macam main macam ni. Kalau dia kira per entry, kalau dia kira per entry macam ni, okey lah. Daripada main fun fair tu. Kan? Ni macam ni. Oh, ni dia kira per game agaknya juga. Sama lah. Ni kira per game lah. Oh, ni fun fair lah kan? Tapi nama modern dia lain sikit ke apa? So macam ni free lah. Nak main kena bayar lah. Kita tengok berapa permainan keseronokan tanpa elektrik. 8 2 orang, 128 4 orang. Ni apa pula? Mainan elektrik. Okey, faham. Tapi okey. Tadi tu Ipoh night market tu. Ni Ion. Sebenarnya itulah tak bawa apa-apa. Macam tak plan nak tidur sini aja tu. Melihat-lihat je. Kita kenalah beli apa yang patut, pakaian yang baru. M Boutique Hotel Ipoh. Depan ni apa? World Class Motor. Oh, sini. Pintu di situ ke? Oh, pintu dekat sini.
Hotel entrance ah. Tak nampak. Masing-masing cari pintu lah. Oh, cantik. Okay. Cantik. Konsep dia. Naik. Hasil shopping tadi. Sekarang berapa? 3, 2. Mana ni? Okay. Wow. Ni kita ambil katil single je. Basic, masuk-masuk dah macam ni dah. Okay. So sekarang ni kita rasa-rasa dululah. Okey ke? Okey ke katilnya? Ni tak ada tingkap je. Tapi dia punya dekor dalam cantik. Comfort. Daripada hotel bajet sangat yang single tu kan. Ni katil dia. Katil dia mantap weh. Yang ni tak komplain. Ni katil. Bapak lembut katil dia. Dia bagi air juga. Air. Awak nak kopi? Mineral besar, mineral kecil. Dekor. Okey. Patut kalau rating tinggi pun bagus. Hotel ni. Nampak? Nampak dia punya toilet lagi. Dia punya bilik air. Mantap, cantik. Cun. Sangat cun dengan dia punya hair dryer lagi. Cermin. Mantap. Hai guys. Kita nak rehat. Kita dah penat guys. Kita jumpa lagi esok, okay? Dia punya papan tanda. Biasa orang letak papan tu kan. Dia buat macam bag macam ni. Do not disturb. Dengan make up my room. Ada TV guys. Ada TV lagi. So yeah. Kalau korang tanya aku, okey ke tak? Hotel ni bagi aku okey. Kenapa? Paling utama, dia punya dekor, dia punya design semua. Dia setup, tengok dia punya ni. Nampak daripada luar, sampai ke dalam, daripada lobby sampai dalam bilik. Bagi aku okey. Jangan lupa share, like, subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Ting. Supaya nanti video-video baru aku, korang tak ketinggalan. Okey, dia ada safety box juga dalam ni. Tapi rupa-rupanya ada satu masalah ni. Tak ada pintu punya. Ni. Make breakfast. Nah. Kalau pasal parking, aku rasa dah okey je sini, tapi tak tahulah sebab hujung minggu ke. Malam sampai kan dah gelap kan. Medan Selera, Datuk Sago. Datuk Sago kan nama tu. Betul lah, Datuk Sago. Ipoh. Saya nak cari breakfast. Tenangnya lah. Sonoknya cuaca pagi ni. Dia hilang. Kahwin. Siapa tu? Kita tak adalah nak order telur-telur goyang, tak ada. Kita terus try dia punya mie rebus je pagi-pagi ni. Dia apa yang sedap kat sini? Ada bau dimsum, wantan mi, burger, roti goyang. Ni apa ni? Nasi lemak. Oh, okey. Pakcik ni baru buka tadi ni. Semalam aku tertanya-tanya kan waktu datang, waktu video sebelum ni tu. Aku tertanya-tanya, food court ni tak buka ke kan? So waktu tu dah petang. Rupanya dia buka pagi. So semalam lorong-lorong Art Street sampai ke Plan B.
Tu nanti kalau buka tu terus sampai sana tu. Sesak lah. Penuh orang niaga. Ini ramai orang juga. Sorry. So pusing-pusing rupanya kita kat sini. Semalam tak check pun nama medan selera ni apa. So, lepas ni aku nak pergi ke Pasar Karat Ipoh. Kita dekat Pasar Karat Ipoh. So kita akan ronda-ronda kat sini lah. KL selain daripada area Petaling Street tu, Kota Damansara kan. Steady lah. Seronok lah dia. Tahun bila ni? Tembaga. Mahal tembaga. Tu kalau ori tu berapa? Nak dekat 1,000 tak? Pukul 8.12 pagi. Tak adalah panas. 10-30 ringgit. Kalaga. Kita jauh-jauh datang nak beli kalaga kot. Macam kat KL tak ada Antik, unik, klasik. Selesai dah kita. Magnum pula. Ni waktu siang lah. Semalam tak nampak yang hitam ni. Yang penting pintu masuk ni yang tak perasan malam tu kat sini. Bonjour. Tarik. Tahu ada arah kiblat juga. Okay. So nak check lah. Coba ya. Dekat House of Salai by Nedi ya. Tu. Ambil makanannya kat mana? Oh, belakang. Okey. Terima kasih. Tak nampak saya. Tapi tempat makan dia luas lah. Ruang makan dia. Kan? Dia konsep troli-troli macam tu. Luas kawasannya. Oh, ada parking lagi dalam ni. Parking kat tepi jalan. Ais kosong free je. Okay. Macam tu. Okey ke rodanya? Ni bahagian apa? Budu. Sambal tok-tok pada. Biasik mangga. Sambal tok-tok. Sambal tok-tok. Dia punya sambal berbalang-balang ke? Sambal kawok. Dia dah letak harga dia. Telur ala Thai bakwan. Oh, sebelah ni yang tak ada tu. Sebelah ni bergedil kan? Ke telur tu? Ikan masin bawang. Mana nasinya? So kita jalan kejap tengok ikan dulu. Ikan bakar dia siap letak harga dah. Siap-siap. Siput. Tengok-tengok dulu Ni apa, daging? Kan? Daging. Oh, itik ada ni. Makan itik lah.
Sekejap. Lonceng, udang, ayam kampung, udang tempe, keli belado, keli masak lemak. Lauk boleh dipanaskan semula. Kita panaskan kita punya masak lemak. Nasi dia berbungkus gini. Ambil dah sendiri. Berbanyak nak. Air dia ada pilihan air balang tu. Tu ha. Tapi kita nak ambil ais kosong tu lah. No manis-manis. Dessert. Air panas 3 in 1. Sila ambil cup di cashier. Oh, okay. Ada dim sum. Kek-kek semua lah. Basic. So ni. Terus bayar kat sini kan? Okay. Okay. Ambil tu je. Tak boleh banyak-banyak ya. Makan seorang. So terus bayar kat situ. Ais kosong free. Ambil lah. Ais kosong sendiri. Okay. Jomlah. Jomlah kita makan. Sabar set lah. Ya Allah. Total berapa tadi? RM24.40. Kalau tak nak belaga ni, sebab tu kena minum air kosong. Kalau terlalu kenyang nanti, susah minta dipanaskan tadi. Oh. Awak nampak saya ke? Awak pasti awak nampak saya? Sedap lah dia punya. Kita hargai. Okey, boleh tahan. Dia punya itik lembut lah kiranya. Rasa berasap tu, rasa. Mau makan. Mungkin celup balik lagi sedap tu. Dia macam tu. Okay. Kalau korang tanya pendapat aku, apa yang aku makan tadi sedap. Cuma aku tak tahu lah menu-menu lain. Mungkin kalau ada orang komplain tu yang tak sedap ke apa. Tapi apa yang aku makan tadi sedap lah. So, kedai dia tepi jalan lah. Tak kat tengah jalan. So, sini. So, kalau korang sampai ni. Kan? Nampak tu? Dia ada parking. Masuk kiri tu. Kiri tu ada parking luas. So, yeah. Kita dah selesai makan. Apa pun, korang follow aku rapat-rapat. Korang boleh tengok dekat playlist aku. Mungkin ada video-video yang korang nak tengok. And sampai sini saja video aku kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Okay? Bye. Korang nak cari video tu, korang pergi ke channel aku. Korang cari playlist tau. Perkataan playlist ni. Dan korang boleh scroll ke bawah. Korang akan nampak folder lah. Nah, kalau untuk Kuala Lumpur, korang boleh cari folder Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, banyaklah video yang telah aku buat untuk sekitar Kuala Lumpur.